Ya Cik Salma, mari jual sini. Botol kaca banyak berkilat berseri. Jangan buang-buang, nanti rugi diri. Boleh dapat duit, tolong bumi sekali. Apek ol apek, mari sini. Botol kaca banyak, saya jual sini. Bersih dan saya cuci wangi-wangi. Kalau beli banyak, saya bagi lagi. Aduh Cik Salma, harga mau kurang. Botol ada retak, saya ada rugi. Cik Salma sayang, senyum banyak manis. Saya beli semua, tambah satu lagi. Botol, botol, botol. Botol, botol, botol lama. Botol lama, botol lama. Apek, ni botolnya. Saya mau jual. Banyak terima kasih Amoy. Banyak untung jual botol. Sama-sama Apek. Nanti ada botol, saya jual lagi sama Apek. Terima kasih Amoy cantik. Banyak untung jual botol. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Hai Cik Salma, buat apa tu? Boleh abang kacau? Ish, menyebuk saja. Kita orang ada urusan ni. Ish, apa masalah korang? Itu kan duit kami. Ambillah sini kalau lagi Cik Salma. Kenapa kau suka ganggu kita orang? Pulang segeledek itu. Ambillah. Jatuh pula duit. Ish, ngapainlah kau orang ini? Burung gagak terbang rendah. Baliklah Pek. Nanti bini marah. Okeylah. Apek sudah untung mau balik. Bye Amoy cantik. Bye Pek. Sarip Dol. Oh, Cik Salma. Ada apa ni Cik Salma? Dia ni Bang Ramli, dia ambil duit kita. Benar tu Bang Ramli. Oh, engkau rupanya Sarip Dol. Kerja mengganggu orang sahaja. Ya, aku Sarip Dul. Kau jangan masuk campur urusan aku dengan Cik Salma. Nah, Terima kasih. bagi balik duit tu. Aku lesing kau kang. Aduh. Kau pergi minta maaf dengan Cik Salma sekarang. Okey, okey. Ke situ pula. Bukan main dekat lagi. Hai Cik Salma. Abang minta maaf tadi. Abang gurau-gurau je tadi. Nah, duitnya. Terima kasih. Yuk kita balik. Jaga-jaga ya Cik Salma. Kasihan Cik Salma. Begitulah nasibnya. Diusir oleh Sarip Dol. Dah siap? 1, 2, 3, 4. Kau ada berapa? Kau ada 2. Sikit je. Mana adil? Kau punya banyak, aku punya sikit. Siapa suruh tak nak cari?
Nanti kita tambah banyak-banyak benda nak tak? Nanti kita ingat. Lupa nak pegang. Jom. Atuk, cantik tak botol saya? Atuk, bangun Atuk. Ya Syamil, ada apa? Atuk kenapa? Atuk fikir apa? Oh, Atuk terkenang. Tengok botol kamu ni, teringat zaman Atuk muda-muda dulu. Syamil dengan Safwan, tahu tak? Orang dulu-dulu pun dah buat kitas semula botol kaca ni. Oh, dulu-dulu pun ada tong kita semula ya Tok? Tak adalah begitu. Dulu-dulu ada Apek akan kumpul botol-botol kaca macam ni. Kalau Syamil dengan Safwan nak tahu, botol kecil macam ni dapatlah 1 sen. Kalau botol besar macam ni, dapatlah 5 sen. 1 sen? 5 sen? Besar nilainya pada kami waktu itu. Syamil dengan Safwan tengah buat apa ni? Kita orang ada projek guna botol kaca. Kami bercadang nak buat projek lampu menggunakan botol kaca terpakai. Sempena pertandingan kita semula di sekolah kami. Oh, kita semula. Bagus. Kamu dapat membantu selamatkan bumi. Betul Tutuk. Kami ni seperti lama yang dikelek, seperti baru yang didukung. Kami meneruskan usaha orang lama. Syamil dengan Safwan, teruskanlah ya projek ini. Atau mahu pergi ke dapur sekejap? Baiklah Tok. Hai, macam-macam lah gelagat cucu-cucu Atuk ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan melihat hasil kerja para peserta pertandingan inovasi. Cabaran botol kaca pun boleh. Dipersilakan kumpulan bling-bling untuk membentangkan hasil kerja mereka. Dipersilakan kumpulan bling-bling. Kami telah menghasilkan menggunakan botol kaca. Projek ini dinamakan Trillion Star. Kebaikan projek kami hasilkan adalah untuk menggabungkan estetika hiasan yang menarik dan fungsi pencahayaan yang efisien. Ia juga merupakan cara yang sangat kreatif. Selain itu, ia menjimatkan tenaga dengan penggunaan LED dan ia menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Terima kasih atas pembentangan yang sangat jelas. Baiklah, mari kita lihat hasil kerja dari kumpulan gadis kreatif. Silakan kumpulan gadis kreatif. Kami beli ni dari Shopee. Selepas itu, kami cuma menambahkan botol kaca di atasnya supaya ia akan menjadi menara botol kaca. Wah, sangat berterus terang ya. Kedua-dua hasil sangat menarik. Tetapi tidak mengapa. Kita serahkan kepada juri kita, iaitu Encik Khairin, untuk menilai hasil kerja dari para peserta. Dipersilakan Encik.
kerja hasil Syafwan dan Samil? Kreatif juga, tapi tak tahulah menang ke kalah. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua para peserta inovasi. Dipersilakan Tuan Firdaus bin Haris Azam, CEO Carikat Jangan Dibuang Sayang, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang. Naib Johan bagi cabaran membina arca kaca pun boleh dimenangi oleh kumpulan gadis kreatif. Tahniah diucapkan dengan ini secara tidak langsung. Johan pertandingan kita pada hari ini dimenangi oleh kumpulan Bling Bling. Terima kasih. Dengan hasil yang sungguh menarik dan cara menerangkan juga sangatlah jelas. Terima kasih kepada para peserta, tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah diucapkan kepada kumpulan Bling Bling atas kemenangan sebentar tadi. Terima kasih. Dah habis ke? Tunggu dulu. Jom kawan-kawan. Pengajaran daripada sketsa kami ialah kita perlulah sedar tentang kita semula bahan kaca. Terdapat banyak faedah yang kita perolehi daripada kaca. Antaranya, Yang pertama, kita dapat mengurangkan jumlah sampah. Yang kedua, kita dapat menjimatkan tenaga. Yang ketiga, kita dapat memelihara sumber asli. dan yang terakhir, Sekian, terima kasih. Cantik, cabaran kaca pun boleh. Ayo Cik Salma, mari buat sini. Botol kaca banyak, berkilat berseri. Jangan buang-buang, nanti rugi diri. Boleh dapat duit, tolong bumi sekali. Ape oh ape, mari sini. Botol kaca banyak, saya jual sini. Bersih dah saya cuci wangi-wangi. Kalau beli banyak, saya bagi lagi.
Aduh Cik Salma, harga mau kurang. Botol ada retak, saya ada rugi. Cik Salma sayang, senyum banyak manis. Saya beli semua, tambah satu lagi.